baju biru. Ah. Tadi dia tak sebut macam Jaden. Apa? Aku We are waiting for boats. aku punya social tapi super sweet. Lelaki nak mengurat dengan lelaki. Okay, macam yang korang nampak, kita orang dah pun naik speedboat. So, kalau naik speedboat ni mengambil masa hanya 15 minit je untuk sampai ke Pulau Bintan. Kalau previously korang perasan ada satu ferry besar tu, itu mengambil masa tak silap aku 1 hingga 2 jam untuk sampai ke Bintan. Driver yang ambil kita orang dekat Bintan suggest untuk gunakan speedboat ni supaya lebih laju, supaya cepat sampai. Ni korang tengok lah, sempit gila. Ni first time aku naik speedboat. Dan dia sangatlah anxiety bagi orang yang takut sempit. Run. Tengok muka aku ni, alah. Sumpah tapi seram gila Seram gila rasa botnya melayang. Aish, tengoklah sampai habis. Ini masalah yang tak boleh gelak ni. Serius, yang tak boleh gelak sakit. Sakit kematian. Tu bayangkan begitu kakak sampai langsung hujan dia. Nasib baik saya datang sini kan. Kau tak mesti masih panas. Betul. Tengok saya macam Cina dari hitam sebulan tak hujan-hujan. Pedas. Tahu? Itu sekarang. Gorengan. Mak sedap. Muntah darah. Kejadian ni dekat sini lah. Kota tinggi. Yang dia bilang, kota tinggi. Oh. Kota tinggi. Kalau di sini lah Pulau Bintan ni sampai kakak. Yang sekarang masih ada. Masih ada? Ada. Depan kakak dia lah. Dia punya cucu. Ayu. Okay, lepas kita orang sampai dekat JT Bintan ni, Pulau Bintan, aku lupa nama JT dia apa. Driver kita orang pun, Pak Adi ambil kita orang. Lepas tu pit stop pertama kita orang adalah pergi ke Temple Sleeping Buddha, yang di mana dekat Malaysia pun ada Sleeping Buddha ni, tapi tetaplah nak tengok dekat negara orang Sleeping Buddha-nya macam mana. Dan it turns out sama je semua Sleeping Buddha. So kalau tengok cuaca dari pagi, sebenarnya cuaca dia dah mendung. Jadi lepas pergi Sleeping Buddha, kita orang pergi Blue Lake. Dekat Blue Lake tu lah kita orang stranded sebab hujan tak henti. Dan korang tengoklah jadiannya. Jol, tadi kan Pak Adinya tanya, suruh kejut budanya. Jadi, engkau dah kejut ke? Tak kejut, tapi kita jawab. Tapi kalau Pak Adi tanya? Udah minta belum nombornya? Kau jawab Tak apa? mau bangun tu Pak Budanya. Nanti sekejap lagi bunyi Cina slang. Nanti dia, aku kita nak ikut itinerary kita ke Pak Adi? Maksudnya itinerary kita, tapi tempat. Tak tekan. Suggestion dia. Okey. Aku tunggu kau. Yelah. Sisio padi. Gimana Pak? Kakak kau nak Aduh. Ini bukan pasal orang tua, penuh. Nak gimana sih?
Tapi dia speedboat. Tak tahu. 0.5. Nak malas nak jalan punya pasal. Oi, hujan. Kadang-kadang dah cantik dah. Trended video. Kena trended sidai. tak tu? Kena sidai guys. Kena sidai. Ni kat mana? Sebab aku bas. Tak nampak. Tak nampak sangat. Kena sidai guys. Lebat babe. Cuba kau tunjukkan nak kita balik kat ni. Maksudnya Tak sejauh nampak apa? sangat. Jauh, babe. Babe, jauh ni di balik kemah-kemah ni. Anu. Tak boleh, babe. Itu lah sebelah bapak tu. Tengok ni. Sanggup diorang. Apa pakai jalan melempasi jalan ni. Kita orang memang tak sanggup ah. Nanti aku tunjukkan. Apa yang kita naik tu nama dia tadi? Bukan. Becang. Pakcik tadi cakap. Becang. Ni yang tadi nak minta hantar Oh, tu. tahu ramai. Tong-tong. Dia rasa tengok ni. Lebat Sudah lebat. Okay, sekejap. Ya. 20. Ni lah. Yang kita orang akan pergi ke sana. Kau nampak tak tu yang bumbung-bumbung tu akan dihantar guna ni lah. Apa orang panggil beca. Kat sini panggil beca. Ni dia dah pakai ni lah. Dress up baru. Dia dah dress up baru. Baju hujan. Ini. Okay, nanti tengok dulu. Tunggu reda sikit lah baru kita orang gerak. Demi sebuah gambar reda. Boleh pergi tempat ni. Boleh aku tak tahu. Kita punya gambar macam mana, aku punya gambar. Guys, kita orang stranded. Betul-betul Hujan pula. memang jauh gila. Betul teori ibu. Kalau Chinese New Year mesti hujan. Ya. Ya? Ya. Lagilah dulu teorinya semakin kuat sebab dulu pernah Chinese New Year dan banjir. Yang time aku kerja Dah ada zaman dulu, zaman tu. Tengok. Ni sepatutnya kita orang nak ambil gambar dekat sini. Kat sini, lepas tu sini ada apa nama gurun Sini gurun, area sini. Tapi sebab hujan gila, tadi dah ada 30 minit tak? Macam Ada dah 30 minit macam gitu, dah hujan macam gini. So tak tahu lah, ni makin lebat pula tiba-tiba. Aku Jadi on je balik. video Aku on je video, dia jadi lebat. Jadi tak tahu lah, ni kita orang nak balik dekat Batam balik ni. Tak tahu selamat ke tidak ni, naik speedboat. Sebab takut ombak dia. kalau tak naik yang besar terpaksa, tu. ferry. Apa nama dia tadi? Ferry. Apa nama dia? Nama Boatnya. Ha. Tak tahu, tak ingat. Lepas tu, tengok macam mana ni. Sisi kalau masih sepatutnya kita orang lepas ni nak pergi mana? Lagio, Nen? Lagoy. Sepatutnya kita orang lepas ni nak pergi Lagoy. Tapi kalau nampak macam ni, dah macam tak ada masa depan yang cerah. Kita orang postpone lah. Nak pergi lagi ke, Joy? boleh. Dekat, boleh. Sumpah kau berdua je. Aku tak apa. Aku boleh guna ChatGPT. Eh, Lepas tu, apa ke nama ni? Tengok mungkin kita orang lepas makan ni, makan aku. Lepas ni makan. Sebenarnya masih kenyang. Siapa kenyang? Kenyang lagi? Boleh makan sebab hujan dan tiba dah lapar. cuy. Ini memang betul-betul lebat balik dah ni. Jadi so plan dia ni reda, kita terus gerak lah. Tak payah ambil gambar.
Jadi Guna cek GPT je. Please insert these two people. oh tak apa. Kan Neneng kan susah nak gerak kan. Sebab dia duduk KL. Kan Johor kan banyak cuti. Kau yang Lepas tu, kan kau tengah bercerita. Aku cerita kat Diba. Tapi sekarang ni semoga dapat sampai ke Batam dengan selamat, insya-Allah. Selamat je, selamat. Ha? Apa? Selamat. Apa haram? Selamat. Apa haram? Krik 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 krik. Selamat berpuasa. Lambat kan? Hari tu ni kenapa? Payung. Benda ni berbanding speed. Bisa banyak. Mas? Cuma kalau di sini selain dia kayak di mana? Malaysia. Kalau Malaysia boleh dapat berapa enggak? Kalau Sekarang ni kita makan dekat apa family? Restaurant Family Bintan Tour Mangrove and Firefly. Restaurant Seafood and Jambatan. Diba tak apa kan tangan kau tu? Ya. Ha? Ya. Ni kenapa muka macam macam Penat. tipu. Kita baru pergi ini tempat ketiga. Sepanjang pukul 8 tadi ini tempat ketiga. Ha? Penat tunggu hujan. Tak baiklah. Ni rahmat untuk orang Bintan tau. Penat tu. Sebab 2 bulan Bintan tak hujan. Kita datang tiba-tiba hujan. Ha? Ni kawasan dia. Ini apa ni orang panggil? Sungai. Yang hujan masih tak berhenti guys. After maybe 1.5 hours. Kita orang nak tunggu makanan sampai. Bumpet sebab lapar pangkah. Bumpet sebab tahan kencing. Tanda right. Tapi aku tak kencing. Kau faham kan? Ni salah yang mana tu. Tapi sebab tak boleh fly. Jadi tak jadi untuk makan dekat apa family. Restaurant Family Bintan Tour Mangrove and Firefly. Restaurant Seafood and Jambatan Dua Lintas. Ya. Ya. Kak mana-mana tidur. Lega. Sombong. Jadi sekarang ni kita orang tengah tunggu speedboat untuk balik dekat Batam dalam pukul 2. Dia punya tiket. Jadi tengok tiket. Ni tiket dia macam gini. Berapa ribu? Satu kepala RM57,000 dah. Oh tak. Satu kepala RM57,000. 57,000 dalam 3, 6, 9, 12, 15 dalam 13, 14 ringgit. Masya Allah. Murid saya juga fikir saya guru agama. Ya. Matematika oh, berarti pintar. sama fisika. Oish. Saya tu paling bodoh tu. Paling malas tak mau saya. Berapa kali dulu kena tampar buku sebalik ni kan di sekolah kan. Ya. Gara-gara tak pandai. Wah. Saya paling suka dulu bahasa Indonesia suka. Ya sama kalau nang di fitness. Hah? Apa itu? Dia mau lihat. Dia suka lihat-lihat rumah orang. Betul. Bisa.
Dah bisa buka? Udah? Udah. Oke. Biar tak penasaran, hampir sampai kopi itu ya. Maksudnya kawasan ini macam bagus. Masih cantik lah rumahnya. Dan end up, kita orang tak lama pun dekat Pulau Bintan yang sepatutnya kita orang bercadang untuk balik petang dalam pukul 3, pukul 4 macam gitu. Disebabkan hujan tak berhenti, kita orang decide lepas makan terus balik ke Batam balik. Aku dah hire driver untuk ambil kita orang dari JT pergi ke hotel balik. Gap jarak perjalanan tu ambil masa dalam 1 jam lebih macam tu. Jadi sebelum sampai dekat hotel, driver kita orang minta untuk berhenti dekat masjid untuk dia solat Zuhur sekali asar tak silap aku. Jadi kita orang pun okey. Bukan. Yang kita tahan kencing dekat nak pergi umrah tu. Banting. Dan iyalah rumah sewa kita ke Banting. Siapa yang tahan? Diba. Diba ngaku. Aku lah. Council. Talakan aircon kat dia biar dia Ini semua ada 2 ekor, 3 ekor dekat dia. biar dia rasa dia macam belum rasa. Tak boleh. Tak, okey. Apa dia nama dia? Koha. Taha, Kaha. Akulah konsil Kaha. Konsil. Aku cakap konsil. Aku Kaha. Kaplah hai Aku council. cakap apa? Bully kau bully dia bully budak tu yang kain pelikat tu letak kat bahu tu. Jahat. Dah lah. Ini try minta yang setengah porsi. Siapa yang nak ambilkan? Yang setengah porsi. Yang ayam biasa setengah porsi. 12,000. Yang Cecep Anor Wendaya dalam seminar sidang isbat yang digelar tadi ya. Cecep pun mengungkapkan bahwa tinggi hilal di Indonesia masih berada di bawah ufuk di wilayah paling timur yakni di Jayapura. Tipe hilal tercatat -2 derajat. We're going home. Setakat ni beg tak beranak sangat. Bapak di mana? Ya, 1396 ini Mana bapak? Saya tak nampak. Coffee hotel. Kenapa? Terlepas bapaknya. Banyak terlepas kat sini macam hotel baru pun ya. Macam orang tak selalu duduk pun ya. Tak selalu kok saya YTJP. Ini pun aku macam kebetulan je jumpa. Ini adalah hari terakhir kita dekat Batam dan sekarang ni aku dah dekat terminal ferry menuju ke Johor. Sekarang pukul 12.45. Kita orang punya tiket 1.45 akan masuk. Jadi sementara tu kita orang ada dekat Morning Bakery dekat dalam terminal. So far Batam okey. Semua orang baik-baik. So far okey. 3 hari sebenarnya tak cukup. Untuk jam mungkin 4 hari cukup kot. So Bintan pula
kita orang tak dapat discover semua area. Kebetulan semalam full. Dari pagi, dari kita orang berangkat okey. Dah sampai Bintan. Dah sampai Pelabuhan Bintan tu baru hujan. Okey. Semalam full day hujan. Jadi kita orang tak sempat discover Lagoi. Kita orang masih tak pergi lagi Lagoi. Mungkin next time stay kat Lagoi ataupun pergi Lagoi je kalau pergi Bintan. Blue Lake pun kena lagi sekali. Blue Lake pun sama. Kita orang sampai Blue Lake je terus hujan 30 minit weh. Sidai kat sana. Nasib baiklah ada abang apa entah kerja kat situ. Nasib baik dekat Blue Lake tu ada abang Adi. Dia mula kita orang macam awkward tau nak mak berborak. Lepas tu macam dah barai sangat tunggu hujan berhenti. Dia apa? Pak Adi. Tak, dia nama yang dekat bawah motor pun Adi, tapi dia Adira. Dia mula Ojol sempat ambil gambar. Ojol ambil gambar je terus hujan lebat. Lepas tu sidai lah 30 minit. Lepas tu aku cakap dengan Diba, weh, ambil je lah, halang-halang dah barai ni. Kita orang pun redah je hujan. Ni video dia, kau tengoklah sendiri, okay? Sanggup pergi demi sebuah gambar. Masih hujan tapi macam dah reda sikit berbanding tadi. Lepas tu dah kena sidai. Kita orang macam dah pasrah dekat Blue Lake hujan, tak boleh buat apa-apa. Kita orang pun balik. Kita orang pun gerak pergi makan pula. Wah, aku tak tahulah. Aku tak tahu. Bagi aku rasa dia biasa-biasa je, tapi harga dia luar biasa. Mungkin seafood kot. Orang kata mungkin seafood mahal, tapi tak tahulah. Makan 3 orang je pun. Lauknya 3 lauk dia 600. Kalau kau tengok ni sotong dia ni, tapi banyak sotong dia banyak. Tak macam kedai tom yum yang kau jumpa kat Malaysia tu. Cuma rasa dia tu tak sampai kat tekak engkau. Macam rasa orang Malaysia ni tak sampai. Macam gitulah. Lepas tu setakat ni okey lah. Tempat tinggal kita orang pun okey. Korang kalau dekat bandar tu, betul orang kata naik je Grab. Kalau DIY lah. Tapi kalau korang bawa parents, korang bawa orang tua, korang ambil je tour guide. Tak ada masalah pun. Lepas tu kalau korang rasa korang tak tahu kan, sebenarnya kalau naik dari Johor, dia ada 3 pelabuhan. Pasir Gudang, Setulang Laut dengan Puteri Harbour. Kalau korang naik dari Puteri Harbour, itu dia macam, dia tak nak kata 20 tak, tapi up sikit daripada B40 punya harga. Selesa, sangat selesa, tak ramai orang. Lepas tu lagi satu, dia punya kapal besar. So kalau korang rasa korang ada duit lebih, korang boleh naik dari Puteri Harbour. Selesa sangat. Lepas tu aku nak cerita ni nanti contoh kalau korang pergi DIY, tak ada ambil driver ataupun tourist guide, korang dari terminal nak pergi keluar daripada terminal pergi hotel ke pergi mana-mana ke tempat yang korang nak pergi, dinasihatkan jangan ambil Grab, ataupun kalau korang nak ambil Grab, korang kena keluar dulu dari terminal. Sebab ada perjanjian, yang ni Grab kat sini ceritalah, ada perjanjian antara Grab dengan taksi dekat sini. Grab tak boleh masuk terminal ni. Aku tak tahulah sebab apa. So kalau korang nak order Grab, korang kena keluar dulu dari terminal baru order, ataupun suruh Grab tu tunggu dekat luar je. Jadi tapi korang bagilah pinpoint ataupun gambar dekat Grab tu, ambil kat mana. Jangan keluar-keluar mall korang terus naik Grab. Memang korang akan nampak satu drama yang luar biasa kalau korang buat macam gitu. Okay? Aku nak tunjuk video tapi tak ada. Sebab bendanya macam, aku baru je macam kan kelip mata, buka bendanya dah kejadian dah. So aku tak sempat nak record ke apa. Lama sangat. So aku tak sempat nak record apa benda yang terjadi. Sebab jadi siapa yang pernah travel ke Indonesia selain daripada Batam, korang takkan culture shock macam ni. Jadi aku bawa cikgu ni pergi, dia orang culture shock sebab ni first time country Asian country. Tapi Diba dah pergi Thailand. Tapi Thailand tak macam tu kan? Thailand tak macam tu. Bagi si ojol ni, dia macam
Semua dia tak nak, semua dia tak nak, semua dia takut. Jadi siapa-siapa yang ada benda alam tu take bukan take serius. Inilah korang peka lah. Akhir sekali akhir kata selamat berpuasa daripada saya. Semoga kita berjumpa lagi pada video yang akan datang. Dan aku tak tahu bila aku upload video ni. Aku harap sebelum raya video ni dah terupload. Aku kan ni Catnap Tour kan. Aku ada company sendiri Catnap Tour. Jadi aku nak minta dia orang rate Catnap Tour tiba-tiba Batam. Trip tiba-tiba Batam macam mana? Bye. Apa? Terima kasih kepada Catnap Tour kerana sentiasa bersedia walaupun dalam masa 2 jam kita boleh rancang. Cakap. Masih. Saya peserta tetap. Ke mana Catnap? Next trip. Next, kita tunggu tiba-tiba mana.